Jangan ceroboh hak orang lain, jangan ceroboh tanah orang lain. Itu yang membuatkan kita marah apabila ada pihak yang menceroboh tanah kerajaan ataupun tanah hak orang lain. Mereka menceroboh untuk jadikan seperti mereka punya tanah sendiri. Untuk budaya pun, kita jangan ceroboh budaya orang lain. Contoh dia, baju yang saya buat ni, saya namakan baju Melayu Teluk Belanga atau baju kurung lelaki atau baju rakyat. Ini adalah baju yang saya buat dalam budaya kita sendiri, masih dalam budaya kita. Jangan kita ceroboh kepada budaya orang lain, iaitu dengan memberi nama baju ini sebagai kurta. Kurta budaya orang lain, jangan kita ceroboh. Tetap kita namakan baju kita, cuma kita mungkin boleh tambah, contoh dia baju rakyat moden atau baju Melayu Teluk Belanga moden atau baju kurung lelaki moden. Itu yang kita perlu lakukan, jangan langgar hak orang lain.